Test 1 2 3 1 2 3 guys. Selamat petang. Selamat datang ke channel Kamen Rider VF Drive. Saya tengok trip nombor 2. Trip nombor 2 dia aku dah setkan untuk mileage minyak hitam 430.6 4,301.6. Oh, hello. Sudah 4,301 mileage. Setelah kita ride ke beberapa Pattaya Bike daripada Melaka guys, Melaka ke Pattaya, Pattaya balik ke Melaka, total up mileage 4,301. Sebenarnya tak sepatutnya sampai 4,000, tapi sebabkan aku lajak ke Kanchanaburi, yang itu dah tambah 1,000 sebenarnya. Jadi kalau kita daripada Melaka Pattaya ke Melaka tu di dalam 2,000 dekat 3,000 je lah sebenarnya. So ada pertambahan jarak sebab kita melincung sikit ke Kanchanaburi. Okay guys. Aku rasa korang dah tengok kan aku punya video ride ke Pattaya. Itu memang merupakan 100% aku punya ride solo aku pada tahun ini. First time guys dalam hidup ride solo ke Pattaya. Aku tak pernah ride solo, walaupun kita pergi ke dalam Malaysia sekalipun. Ride solo ke, yelah, ride solo setakat balik kampung tu biasalah. Ride solo untuk setempat. Paling jauh kalau kat Malaysia ni, kat Semenanjung ni, ke Kelantan, aku tak pernah ride solo ke Kelantan guys. Tak pernah ride solo ke Kelantan, Terengganu pun tak pernah. Paling jauh ride solo aku gimana aku rasa ride solo aku dekat-dekat je kot, tak banyak yang jauh lah. So bila aku start tahun baru ni, aku buat anjakan paradigma sikit. So aku beranikan diri untuk ride solo ke beberapa Pattaya Bike Week. Okay, so kita nak cerita pasal kita nak tukar minyak hitam hari ni lah. So macam biasalah, bila dah sampai 4,000 ni, kita dapat rasa lah enjin dia ni dah mula rasa macam liat-liat sikit kan, macam tak smooth kan. Kita dapat rasa, kita tahu motor kita kan, kita dah berada di atas motor ni dalam tempoh jangka masa yang sangat lama. Jadi apa sahaja yang berlaku kat motor kita, pada enjin kita, kita tahu, kita sedar, kita dapat kita rasa. Jadi tak boleh nafikan lah, kalau ada benda pelik kat enjin tu, kita dah boleh rasa. Kalau rasa macam tak sedap tu, kita boleh rasa. Macam tu lah. Okay, so tapi aku nak puji lah, enjin Yamaha ni memang totally different lah daripada enjin-enjin yang ada, yang pernah aku motor yang pernah aku bawa lah. Dia memang ketahanan dia tu memang superb lah. Daripada point A ke point B, point B ke point A semula tu, aku tak pernah rasa motor ni rasa stress. Dia momentum dia sama je, momentum, smoothness, everything yang berkait rapat dengan enjin ni memang aku rasa konsisten sebenarnya. Tak kisah dah masa minyak bukan Extremo ke, atau minyak Extremo sekarang aku pakai ke, memang aku dapat rasa feeling dia tu sama je. Means mula kita bergerak sampailah kita sampai destinasi, daripada destinasi yang kita tuju tu balik semula ke tempat asal kita, dia punya smoothness tu memang sangat-sangat sama je. Memang terbaik. Memang tak ada rasa enjin tu stress, tak ada rasa banyak perkara yang aku boleh katakan memang enjin Yamaha ni adalah satu enjin yang memang bagus untuk long distance ride. Bukanlah motor lain tak bagus, tapi it's very different from the others type of engine. Even dah sampai 4,300 pun memanglah kita dapat rasa lah sedikit macam lembab tu, biasa lah. Tapi memang secara totalnya tak ada macam sedikit boleh katakan perbezaan yang ketara lah, kelemahan lah orang kata. Memang kau akan rasa sedap je bawa motor, sedap je bawa enjin ni kan. Itu yang aku nak puji tentang Yamaha ni. Sebab kita dah bawa SYM, kita dah bawa Benelli, kita tahulah karakteristik motor-motor China, motor-motor Taiwan ni macam mana kan. Tapi untuk Yamaha, untuk enjin standard macam ni, memang kau dapat rasa perbezaan. Itulah yang aku boleh puji tentang Yamaha ni. Aku dah bawa sampai 4,300 km ni, memang kau tak boleh nak nafikan lah. Enjin Yamaha ni memang antara yang the best. Bukan antara, aku rasa the best lah kot. Cuma aku tak pernah bawa motor Honda. Macam aku ni, yelah, long distance ride dengan keadaan situasi jalan yang kita tak boleh tahu permukaan jalan macam mana, dengan keadaan cara aku bawa pun lemah long line kan. Tapi okey lah kan. Ada masa-masa kita speed tu rasa macam tak stress enjin motor ni. Dan tambahan pula kita pakai kita pakai 1060 Extremo, lagilah mantap enjin tu. Memang lagi menambah
memberikan satu add-on value yang tak ada pada minyak hitam yang lain. Okay guys, so kita nak ke MAN Bikers, kita nak tukar minyak hitam. Again, sekali lagi pakai 10.60 kalau ada. Kalau tak ada, kita pakai 15.50 lah. Mungkin semi atau fully static. Tapi untuk long distance macam ni, aku rasa pakai fully lagi terbaik lah. Okay guys, hujan pula dekat MTC guys. Okay, so kita nak cerita selebih lanjut tentang 10.60 Extremo fully synthetic. Alright, setelah kita pakai minyak hitam ni untuk mileage 4,300, kita bawa ke Pattaya, beberapa Pattaya, memang dia memberikan nilai tambah kepada potensi sebenar engine Y16. Apa yang aku tengah potensi, apa ni, nilai tambah antaranya adalah motor ni dia sangat cemerlang pada suhu yang tinggi. Sedangkan kita tahu di Burapha ataupun di lokasi Thailand tu, dia nak menghadap ke Pattaya, semua tu suhu dia boleh mencecah sehingga 38-39 darjah Celsius. So semasa aku bawa motor ni di atas laluan highway Pet Kasim, Route 4 Pet Kasim tu, daripada Chumpon menghala ke Bangkok, memang kau tak rasa panas sangat lah enjin tu. Walaupun cuaca memang panas, kau tahu memang ekstrim ni. Kau tengok video tu kan, cuaca sangat ekstrim. Tapi dengan adanya Extremo, dia mengekalkan maintain dia punya suhu tu pada satu nilai yang optimum. Jadi kau tak rasa motor ni dia stres. Bahkan kau dapat rasa bila keadaan situasinya terlalu panas, dengan suhu yang luar panas, dia lagi lebih ringan dan lagi sedap dibawa. Itu yang aku dapat simpulkan dan apa aku dapat interpret di dalam pengalaman aku ride di Burapha bersama dengan Extremo. Itu kelebihan dia. Makin panas suhu luar tu, makin sedap motor ni dibawa. Tak rasa stres, tak rasa macam ada stuck ke apa pada enjin ke, tak rasa macam kelajuan tu lembab ke apa, tak ada. Dia macam maintain je kan, macam tu. Alright, so lain-lain antara okay, tentang nak change gear apa semua memang smooth lah. Memang dia membantu lebih bila mana kita bawa dalam kadar, walaupun kita bawa dalam kadar had laju yang tidak terlalu tinggi, kita bawa dalam keadaan yang malar saja, lebih kurang dalam 80-90 dalam laluan di highway Thailand ni, tak boleh bawa laju guys. Tapi memang motor ni dia akan rasa konsisten, dia punya speeding dia konsisten, dia punya movement engine tu rasa confident, konsisten pada keadaan ketika yang kita bawa dalam kelajuan yang tinggi, RPM rendah. Bila RPM rendah tinggi pun dia sangat konsisten dan sangat blend lah minyak ni dengan engine tu. Okay, so itu antara nilai tambah yang aku boleh puji Extremo dalam perjalanan yang jauh di laluan lebuh raya Pet Kasim tu. Okay, so kita teruskan perjalanan kita. Kita dah sampai ke MAN Bikers. Kita akan tukar again sekali lagi warna BZA dengan Extremo 10.60 fully synthetic. Alright guys, Extremo memangnya makin panas makin padu teknologi kapik di jalanan. Okay guys, so berada di MAN Bikers. Tempoh hari kita tukar minyak hitam untuk ride ke Burapha Pattaya. Akhirnya dah sampai ke Pattaya dan mileage bukan dalam 4,300. Alhamdulillah hari ni kita tukar balik, kita salin balik minyak serta dengan oil filter untuk mendapatkan keberkesanan yang terbaik lah untuk enjin. Bunyi dalam tu tengah dyno tu. Okay guys, untuk kali ni kita masih lagi gunakan yang sama lah, itu dia 10.60. Alright, so kita pakai minyak hitam yang sama untuk journey yang seterusnya. Okay, so di MAN Bikers ni kita servis lah, orang kata dia orang akan support kita untuk bagi minyak hitam dan sebagainya. Dan kalau ada apa ni, benda-benda lain yang boleh kita buat dan tukar tayar ke apa pun juga dibuat di MAN Bikers lah, terutamanya untuk motor Y16ZR. Okay, kita sambung sekejap lagi. Ada Pak Lu, sambung sekejap lagi.
Testing, testing, testing. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay guys, bismillah. Alright, kita teruskan perjalanan kita. Balik rumah lah Balik rumah. Bahaya ni. Ini kalau corner ni gila, betul jatuh tergolek tu. Okay guys, kita on the way mengalah ke rumah pula. Aku lupa nak beritahu yang yalah, apa ni, pemain bikers ni dia kekurangan seorang pekerja dia. Sebab seorang itu dalam bulan 2 bulan lepas tak silap, pekerja dia meninggal kemalangan. Innalillah. Al-Fatihah kepada arwah Man. Nama dia Man juga. Bukan Man Bikers punya owner, dia Man. Memang meninggal sebab aksiden lah. Dan wajah dia kali terakhir aku dapat rekodkan masa tu, dia tukar aku punya apa ni, brake disc aku lah. Memang dia tolong. Itu adalah dia punya, orang kata, bantuan terakhir aku. Bantuan terakhir untuk aku lah. Kira macam jasa dia terakhir untuk aku. So kita sama-sama dah sedekah Al-Fatihah kepada beliau. Ingat tak? Ingat saya tak? Ingat lah? Bagus. Aduh, ni aduh. Sehingga betul lah. Muka bermisai. Aku rasa pagat baru lah tu. Dia asyik tahan aku je. Tapi tak apalah, dia menjalankan tugas. Allah, tak kucing lah. Dia menjalankan tugas dia kan dengan baik kan. So kita just respect dia punya work lah Okay, so kita lepak kita punya motor setempat. Jalan-jalan dapat setempat macam ni kan. Lepas setempat kita layan je lah. Hari ni nak hujan pula. Dah berapa hari aku tak jogging lah. Aku rasa dah kat sebulan lebih aku tak jogging ni. Kan, kita sambung perjalanan kita. Kita punya sambung akan kita sambung video kita pada hari yang berikutnya. Alright.